Dan saya tak tahu apa yang berlaku dengan pembetung, tapi nampaknya ia dah banjir. Sekarang ni memang tengah bocor dan air masuk. Ya, kita dah dapat 2 daripadanya. Apa tu? Tengok, ada udang kara biru dalam retakan tu. Baiklah, ini dia perangkapnya. Tengok benda ni. Ya Allah. Kau nampak tak tu? Tak mungkin lah. Kita dapat satu. Apa khabar warga ESPN? Selamat datang kembali ke satu lagi video yang hebat semua. Hari ini kita sedang memburu udang kara berwarna-warni untuk dimasukkan ke dalam kolam belakang rumah saya. Sekarang untuk mencari udang kara berwarna-warni ini, kita kena pergi ke salah satu tempat kegemaran saya malam ini. Saya rasa dah hampir 2 bulan kita tak pergi sana. Ramai antara kamu yang minta, jadi itulah yang kita akan buat malam ini. Kita akan kembali ke terowong pembetung tersembunyi itu. Tempat ini terkenal kerana ada Snappy si buaya yang selalu berlega-lega di situ. Jangan pergi dekat dengan Snappy. Snappy. Malam tu memang menakutkan. Kami tengah cari udang kara, tiba-tiba jumpa buaya dalam pembetung. Memang sangat menakutkan. Kami juga pernah jumpa ikan snakehead gergasi yang betul-betul menyerang kami. Saya tak tahu apa yang pelik sangat dengan tempat ni, tapi memang banyak benda gila kat sini. Tapi semua tu berbaloi bila kami jumpa makhluk ni. Baiklah, udang kara biru. Inilah yang kami cari malam ni. Makhluk ni memang berasal dari Florida. Memang menarik. Mungkin anda pernah nampak di kedai haiwan peliharaan. Mereka jual udang kara ni sebagai udang kara biru elektrik dan memang berasal dari Florida. Memang menarik. Kami akan letakkan mereka di sini. Ini adalah tempat mainan udang kara. Anda boleh nampak seekor yang berwarna oranye di situ. Ada yang berwarna putih di sini, ada juga yang biru. Dalam video lepas, kami sebenarnya keringkan seluruh kolam ni dan periksa semua yang ada dalamnya. Dan kami jumpa benda-benda yang sangat menarik. Tapi korang tanya saya, Bobby, apa jadi dengan semua udang kara biru tu? Dulu ada banyak sangat. Semalam masa kami keringkan kolam tu, tak jumpa pun banyak. Jadi tak pasti apa yang jadi pada mereka. Mungkin udang kara tu bergaduh dan mereka bunuh yang biru-biru tu. Tak pasti juga. Tapi apapun, malam ni kami akan pergi semula untuk cuba tangkap lagi supaya boleh letak dalam kolam belakang rumah. Nak tambah stok semula, masukkan lagi udang kara biru, bagi lagi meriah. Tempat ni memang menakutkan. Macam saya cakap, banyak risiko. Boleh jadi ada buaya kat situ, boleh jadi ada ular, boleh jadi apa saja. Tapi saya rasa semua tu berbaloi bila kita jumpa udang kara biru tu. Ada juga ikan siklik yang menarik kat situ, ikan akuarium yang memang cantik. Jadi ya, hari ni kita akan pergi sana, jala-jala sikit, letak perangkap ikan dan tengok berapa banyak udang kara biru yang kita boleh dapat dari situ. Kita pernah dapat yang putih juga, itu memang menarik. Dan semua udang kara yang kita tangkap, kita akan letak dalam taman permainan udang kara air tawar. Mungkin kita akan dapat tangkap benda lain juga, siapa tahu kawan-kawan. Kemungkinan memang tak terhad. Kita akan pergi ke sana sekarang, masuk ke terowong dan mula menangkap, tengok apa yang kita boleh jumpa. Jom kita mulakan. Baiklah kawan-kawan, kita dah sampai ke terowong pembetung tersembunyi. Tadi kita datang ke sini dan dengar air mengalir deras keluar dari terowong. Kita pergi periksa. Tengok ni kawan-kawan. Ada aliran air yang sangat deras masuk dari pipe tu. Saya tak pasti apa yang berlaku, tapi bunyinya macam pembetung ni tengah banjir sekarang. Saya rasa kita dapat hujan lebat dan semua pembetung tengah melimpah masuk ke terowong ni. Memang menakutkan. Saya tak tahu apa akan jadi kawan-kawan. Saya tak pasti sama ada ini selamat atau tidak. Saya tak tahu apa yang berlaku, tapi tengok ni. Korang dengar tak? Dengar bunyi air tu. Air tu memang keluar dengan laju dari situ. Korang dengar tak? Ya Allah, macam hujan dalam tu. Tengok tu. Air tu memang mengalir deras. Pelik betul. Aku tak pernah nampak macam ni sebelum ni. Seram betul korang. Aku tak tahu apa jadi kat tempat ni. Macam aku cakap tadi, kita dah lama tak datang sini. Dah beberapa bulan. Tempat ni pun nampak sangat berbeza sekarang. Korang boleh nampak ada banyak lagi air. Tak banyak tumbuhan. Dan ada banyak ikan. Banyak udang kara air tawar yang aku nampak. Ya, memang luar biasa korang. Tak pasti apa yang sedang berlaku. Tapi kita akan masuk ke dalam sekejap lagi. Dan letak perangkap ikan ni serta periksa apa yang berlaku dengan pembetung tu. Ada air yang mengalir deras masuk. Agak menakutkan sikit, tapi macam aku cakap tadi korang, aku rasa udang kara air tawar biru ni memang berbaloi untuk ambil risiko. Kat sini kita ada perangkap ikan kita. Kita akan letak umpan tilapia sekarang. Ini yang paling power, okey? Ini perangkap ikan paling besar yang kita ada. Belum pernah guna yang ni kat sini lagi, tapi sebab kita guna yang ini sebab kita tahu memang ada ikan monster dalam tu. Jadi kita akan letak perangkap ni dalam tu. Dan aku tak pasti, banjir kilat ni mungkin bawa masuk ikan-ikan menarik dari terusan lain dan sebagainya. Jadi kita akan letak perangkap ni dalam longkang biar beberapa jam. Tengok apa yang kita dapat. Tapi sambil tu kita akan guna jaring teroka kawasan ni, cuba cari udang kara air tawar biru. Jadi jom kita letak umpan dalam perangkap ni, lepas tu kita masuk longkang, tengok apa yang berlaku dan tengok apa yang kita boleh tangkap. Baiklah kawan-kawan, tengok ni. Jom kita mulakan. Kita ada tilapia, umpan pilihan utama kita. Kita akan buka dan masukkan dalam perangkap ni. Aku memang teruja, kita tak pernah guna perangkap ni dalam longkang sebelum ni. Ia memang besar, mungkin boleh tangkap banyak udang karang juga. Jadi kita akan tengok nanti di hujung malam apa yang kita dapat. Tapi sekarang, masa untuk masuk ke terowong tu. Helen, awak takut tak? Sangat.
Maksud aku, tengoklah ni. Aku tak tahu apa yang berlaku. Aku tak pernah nampak macam ni. Tapi mungkin kita boleh tengok apa yang berlaku bila kita dah masuk nanti. Jom kita masuk. Ya Allah, kau dengar tak tu? Air tengah mengalir. Bunyi macam hujan kat dalam ni. Baiklah, jom kita masuk. Kita dah jejak kaki kat dalam ni. Ada labah-labah. Hati-hati. Aku akan jatuhkan labah-labah tu. Kita dah lama sangat kat sini. Snappy. Snappy kat mana? Harapnya kat mana-mana je asalkan bukan kat sini. Sekarang, kalau kau tengok dalam rekahan ni juga, biasanya kita jumpa udang karang kat sini. Jadi macam aku cakap tadi, buka mata luas-luas, cari benda warna biru. Tengok ni, air tengah keluar dari sini. Snappy, Snappy, aku dah balik. Ya Allah, tengok betapa laju air mengalir keluar dari sini. Baiklah, kita hampir sampai. Sekarang kat sini kita kena rehat sekejap. Ada checkpoint kecil kat sini. Biar aku ambil lampu suluh. Aku nak tengok kalau aku boleh nampak Snappy atau sesiapa. Kau nampak apa-apa tak? Ada labah-labah. Pergi dari sini. Banyak betul labah-labah kat sini. Tengok labah-labah tu. Tak nak, terima kasih. Ya Allah, ada satu betul-betul atas kepala aku. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kau nak pergi mana? Ada pada kau ke? Aku rasa tak. Ada pada aku ke? Banyak labah-labah kat sini. Aku rasa itu bukan masalah utama kita. Ada juga alligator. Nah, tengok ni. Sekarang, kalau kau tengok kat sini, inilah tempat kita nampak Snappy si alligator. Memang pelik. Aku tak pasti korang boleh nampak ke tak, tapi pasir tu memang terangkat kat situ. Banyak pasir kat sini. Dan aku tak tahu apa jadi dengan pembetong tu, tapi nampak macam dah banjir. Nampak macam ada banjir kilat kecil berlaku. Baru-baru ni kita dapat banyak hujan dan benda-benda kat tepi ni sebenarnya tahan air dari terusan lain. Kalau kau boleh nampak, memang tengah bocor sekarang dan air tengah masuk. Jadi ini agak menakutkan, agak berisiko juga. Bila-bila masa je benda ni boleh pecah, kita boleh kena banjir. Tapi macam aku cakap, malam ni kita ambil risiko. Baiklah, kita nak cari udang karang biru dan inilah satu-satunya cara. Dan ya, harap-harap kita dapat tangkap sesuatu yang luar biasa. Jom kawan-kawan, kita nak letak perangkap ikan kita. Baiklah, itu memang sempurna. Tengok air ni keluar. Ya Allah, menakutkan betul. Tengok tu, air tengah mengalir masuk dari sini. Dekat sini pun bocor juga, air tengah keluar. Tapi perangkap ikan kita dah siap dipasang. Aku nak mula tengok ke atas. Tak, tengok bawah tu. Ada pleko bawah perangkap aku. Okey, gila betul. Aku tak nampak masa mula-mula aku datang tadi. Ya Allah, ada udang karang biru bawah batu-bata tu. Okey, kita akan periksa bijak air. Hello? Situ. Apa tu? Sebenarnya banyak ikan dalam ni. Ada 2 pleko. Tengok ni. Tengok tu. Ada 2 ekor. Satu datang, satu lagi datang. Mari sini kawan. Mari sini. Aku dapat kau. Ya Allah, besar gila. Tengok saiz benda ni. Oh, memang besar. Okey, ini pleko. Ikan kecil macam alien ni beraksi dalam longkang. Aku tak pasti apa aku nak buat dengan diorang. Kalau kita biar je dalam ni, dia boleh masuk perangkap, makan tilapia kita. Mungkin kita akan keluarkan dia dan lepaskan kat sungai. Ada satu lagi kat sini. Biar aku cuba tangkap. Tengok tu. Yeah, kita dah dapat 2 ekor dah. Longkang ni memang penuh dengan kehidupan sekarang. Ada banyak ikan kecil juga. Baiklah korang, kita baru je dapat 2 ikan pertama kita. 2 pleko gergasi. Sekarang ni memang menakutkan sebab macam aku cakap tadi, tengok air ni mengalir laju keluar dari sini. Sebenarnya ada lubang kecil kat atas ni. Kita pernah celupkan katak kecil kat situ. Aku pernah tangkap ikan haruan sekali. Jadi mungkin kita boleh cuba memancing kat situ sikit. Baiklah, jom kita tengok kat dalam ni. Ya Allah, air tinggi sangat. Tengok, air mengalir laju keluar dari sini. Memang gila. Ini memang habitat yang sempurna untuk udang karang. Jadi aku memang teruja nak mula cari udang tu dan tengok berapa banyak kita boleh jumpa. Aku pasti memang banyak kat sini. Kita akan lepaskan ikan pleko ni ke sungai utama. Dah lepas dah. Ya Allah. Ya Allah, sana arahnya. Kat sana. Okey, dia tak tahu dekat mana, tapi ni abang dia. Baiklah semua, ni peralatan yang kita guna hari ini. Kita ada jaring kecil kat sini dan kita ada yang ni juga. Ini adalah bekas simpanan hidup kecil yang kita boleh guna untuk letak hasil tangkapan kita sepanjang kita cari. Jadi kita boleh letak ni dalam air. Kalau kita jumpa udang kara air tawar atau ikan siklet, terus masukkan je dalam ni. Dah siap untuk digunakan. Dan pada akhir malam nanti, kita akan kosongkan bekas ni ke dalam baldi untuk bawa balik. Tadi nampak udang kara biru masa nak keluar tadi. Jadi jom kita tengok kalau kita boleh tangkap dan mula kumpul. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Ia bergerak melawan arus. Ia bergerak ke sudut arus tu. Tengok ni. Ini katak. Ini katak. Tak nak kena gigit. Ini macam anak katak lembu. Memang menarik. Sama macam anak-anak bullfrog kecil yang kita jumpa kat pasar makanan Asia tu. Dia buat aku terlepas lampu suluh. Dia dah lari. Baiklah, tadi memang menakutkan. Dia buat aku terjatuhkan lampu suluh baru aku dalam air. Ya Allah. Tapi itu bukan yang kita cari. Kita cari udang kara air tawar. Ya Allah, betul-betul bawah kau. Tengok, ada udang galah biru dalam celah batu tu. Kau nampak dia? Dia tengah keluar. Hei kawan. Hei, jangan masuk balik dalam celah tu. Aku dapat dia. Udang kara biru pertama malam ni. Tengok ni. Aduh. Ya Allah, sakitnya. Tolong. Tak. Bukan yang kedua tu. Baiklah, itu menjadi juga. Ia baru je jatuh ke dalam bekas simpanan hidup yang kita guna ni. Tak pasti sama ada jantan atau betina. Aku tak boleh nak bezakan lagi. Tapi kita akan masukkan je dalam beg kecil ni yang kita ada. Boom. Zipkan je. Dan kita dah sedia nak teruskan kawan-kawan.
Baiklah, aku nak mula menjala kat sini, kat air dalam tempat perangkap ikan kita tu. Aku nak tengok ikan apa yang ada kat sini. Jadi kita akan ambil satu jala demi satu jala. Ya Allah, tengok semua tu, tengok tu. Ya Allah, tak sangka betul. Tengok berapa banyak yang kita dapat kat penjuru tu. Tengok berapa banyak ikan moli yang kita tangkap. Ada ikan nyamuk juga. Itu dia ikan besar tu. Mari sini kawan. Aku dah ada jala sekarang. Habis kau. Ya Allah, kau mesti bergurau. Tengok saiz ikan bluegill tu. Itu yang paling besar aku pernah nampak. Kali terakhir kita tangkap yang gergasi kat sini. Kita juga akan lepaskan dia ke dalam terusan utama supaya dia tak, kau tahu, ganggu perangkap ikan kita. Baiklah, itu dia kawan. Pergi ke anak sungai utama. Ya Allah, okey. Ada ikan yang lebih besar juga. Ada yang sebesar tapak tangan. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak boleh biar mereka di sini dan biarkan mereka cuba cari jalan masuk ke dalam perangkap. Tapi aku memang nak tengok apa sebenarnya mereka. Itu satu. Aku dapat dia. Aku rasa aku dapat dia. Ya Allah, Helen. Berapa banyak tu? Itu cichlid Texas. Tengok saiz dia. Cantik betul. Kita pernah tangkap ikan ni kat sini sebelum ni. Tapi yang ni memang besar. Ikan yang sangat cantik. Baiklah. Aku rasa ini ikan akuarium eksotik pertama yang kita tangkap. Kita dah tangkap blue craw dan sekarang kita baru je tangkap cichlid Texas biru elektrik. Kita akan letak mereka dalam bakul kita kat sini. Lepas tu kita boleh biarkan je dalam air. Kita akan terus berjalan ke arah ni, teroka lagi terowong ni. Dan ya, kat sinilah mula jadi agak bahaya. Kita tak tahu apa yang ada kat bawah ni. Ada ikan kecil di mana-mana. Tengok ni. Okey, aku tak nampak snappy. Ya Allah, tengok kat bawah tu. Memang gila. Memang menakutkan. Nampak macam tak berpenghujung. Korang, kami janji nak buat video bot kawalan jauh di mana kami hantar bot RC dengan kamera ke bawah sana untuk tengok ke mana ia pergi. Tapi tak boleh. Kami dah cuba dan terus hilang sambungan. Disebabkan kami berada dalam terowong, memang susah nak buat macam tu. Jadi aku pun tak tahu. Kalau korang ada idea lain, bagi tahu aku. Mungkin ada udang karang biru kat mana-mana. Oh, apa yang berlaku kat sini? Bray, apa ni? Dia masuk dalam jaring aku. Ya Allah, apa tu? Macam anak belut kecil atau sesuatu. Dia betul-betul berenang masuk dalam jaring aku. Aku tak buat apa-apa pun. Aku pernah tangkap benda ni sebelum ni kat longkang Walmart. Ni anak yang kecil, aku rasa dia cerah. Tengok dia dalam jaring. Hai kawan, apa kau buat kat sini? Gila betul korang. Kami pernah tangkap benda ni sebelum ni kat longkang Walmart. Aku rasa itu je tempat aku pernah tangkap dia. Jadi memang menarik. Kita baru je tangkap satu kat sini dalam terowong longkang tersembunyi ni. Tapi dia comel sangat. Ni anak kecil je. Itu memang bermakna mereka membiak kat sini. Itu penemuan baru dalam terowong longkang tersembunyi ni. Baiklah, jom masukkan dia dalam bakul dan teruskan mencari korang. Ini habitat yang paling sesuai untuk udang kara air tawar bagi aku sekarang. Tengok semua rekahan ni memang ia boleh menyorok dalam celah-celah ni. Apa tu? Apa benda tu? Ada macam ikan pelik kat bawah tu. Okey, kita akan tengok kejap lagi. Baiklah, jom kita masukkan dia dalam bakul kecil kita. Nanti kita akan letak dia dalam akuarium dalam video hari ini. Itu memang penemuan yang menarik korang. Ya Allah, betul-betul kat sini. Dalam rekahan kanan. Tak, dia dah lari. Itu udang kara air tawar biru. Itulah masalah dengan udang kara air tawar biru ni. Bila dia nampak kita je, terus dia masuk tempat persembunyian dia. Tapi kita akan terus cuba korang. Baiklah korang, sekarang macam yang korang nampak, aku bawa joran dengan aku. Mesti korang tertanya-tanya, apa aku nak buat ni? Sekarang, lepas tengok air yang mengalir deras dari longkang kecil tu, mungkin ia bersambung dengan terusan lain. Dan bila air naik tinggi, ia akan melimpah masuk. Jadi aku rasa mesti banyak ikan kat dalam tu. Sekarang aku akan letak perangkap ikan kat situ juga, tapi aku juga akan letak umpan hidup kat situ. Jadi kita akan baling perangkap ikan mini, tengok apa yang kita boleh tangkap. Kita belum betul-betul teroka longkang tu. Lepas tu kita juga akan letak umpan hidup kat situ. Tengok kalau kita boleh tangkap ikan haruan lagi. Itu yang kita tangkap dari situ kali terakhir. Ya, memang akan jadi sangat menarik korang. Jom kita mulakan. Baiklah, ini perangkap ikan kita yang kita akan baling kat situ juga. Kita ada umpan tilapia. Aku memang teruja. Baiklah korang, ini ikan kita. Kita akan cuba sumbat dalam lubang ni. Okey, tak muat. Maksudnya kita kena pergi ke sebelah sana. Aku kena panjat ke atas tu dan kemudian lepaskan dari atas. Dan harap-harap tali ni cukup panjang supaya kita tak hilang perangkap tu. Jom kita buat. Ini memang menakutkan. Hello? Ya Allah, memang menakutkan sangat. Korang nampak apa-apa tak? Aku tak nampak apa-apa. Gelap sangat. Air pun gelap sangat. Baiklah, aku nak letak perangkap ni. Okey, ni dia perangkapnya. Aku tertanya-tanya berapa dalam kat bawah tu. Baiklah, dah sampai dasar. Okey, tali pun elok. Baik, tali cukup panjang. Bagus. Kita biar je kat situ. Memang menakutkan korang. Harap-harap berbaloi. Okey, sekarang kita kena cari umpan untuk joran tu. Kita akan bawa jaring ke sana. Ya, tengok semua ikan molly dan ikan nyamuk tu. Aku pilih yang ni. Nampak macam dia boleh tarik ikan untuk aku. Baiklah, harap-harap ada yang makan umpan ni. Entahlah, aku tak letak harapan tinggi sangat. Tapi kita tengoklah nanti. Okey, jom kita mula. Aku cuma nak lepaskan ikan molly kecil tu ke dalam lubang ni. Okey, dah cukup kat situ. Kita ada joran ni. Kita letak je kat sini. Siap, semua dah sedia.
Kita akan datang balik nanti malam bila kita periksa perangkap ikan gergasi tu. Rose akan periksa yang kecil dan joran tu. Baiklah korang, memang gila betul tadi. Berada dalam pebetong tu memang menakutkan. Air tu boleh melimpah keluar bila-bila masa je. Buaya pun boleh tiba-tiba datang ke arah kita. Kita memang tak tahu apa nak dijangka. Tapi sekarang kita dah keluar dari sini dan rasa lega sangat. Kita sekarang di anak sungai utama dan biasanya di sinilah kita tangkap banyak udang karang biru. Jadi kita akan letak jaring dan tengok apa yang kita boleh tangkap. Ya Allah, banyaknya. Semuanya ada kat sini. Ada banyak ikan kat situ. Kita dah jalan sepanjang anak sungai ni, airnya cetek je, tak banyak ikan. Tapi kat sini, bahagian paling dalam, dan memang banyak ikan kat situ. Jom tengok kalau kita dapat tangkap apa-apa. Tak mungkin, kita tak dapat. Itu cuma ikan nyamuk je. Tak, apa tu? Tengok ikan tu. Apa benda ni tu? Kita memang dapat tangkap. Tengok semua ikan tu. Yang ini aku tak tahu apa dia. Sebenarnya, kejap. Aku tahu. Tapi aku tak tahu nama dia. Relax lah. Kita pernah tangkap ikan ni sebelum ni. Aku tak tahu apa nama dia, tapi dia ada gigi kecil. Dia baru je cuba gigit aku. Komen kat bawah nama ikan tu. Aku memang tak tahu. Kita akan masukkan dia sekali. Boom. Aku rasa dah ada 4 ekor yang boleh simpan. Kita dah dapat banyak ikan yang menarik kat sini. Seekor anak pais, udang karang biru, cikli Texas dan ikan misteri yang kita baru tangkap tu. Macam-macam jenis ikan dalam longkang kecil ni memang gila korang. Tengok tu. Jom tengok botol atau cawan kat bawah tu. Ada sampah. Selalunya tu maksudnya udang karang boleh duduk dalam tu. Kita akan periksa. Ya Allah, memang ada satu. Tak ada. Cawan tu dah pecah. Aku dah dapat dia. Sebenarnya memang ada udang karang dalam tu. Aku tadi main-main je. Aku tak sangka betul-betul ada seekor dalam tu. Kadang-kadang memang kita jumpa dalam botol. Jadi memang menarik. Ini anak kecil je. Comel betul dia. Baiklah, dah 2 ekor udang karang biru. Masukkan dia. Bagus. Baiklah korang, sekarang aku rasa dah tiba masa untuk biarkan perangkap ikan ni rendam sekejap. Tadi kita dah pusing-pusing dalam longkang, menjerit, menakutkan semua ikan. Kita bagi masa supaya semuanya tenang. Ikan akan keluar, udang karang pun akan keluar. Dan harap-harap mereka masuk dalam perangkap ikan kita kat dalam longkang tu. Dan ya, tekan suka, terdapatkan tuah. Jumpa nanti. Baiklah korang, sekarang dah lebih kurang 3 jam sejak kita tinggalkan terowong tersembunyi tu. Masa kita keluar tadi, air mula mengalir dengan lebih laju dari longkang tepi tu. Aku tak pasti apa maksudnya, tapi kita kena keluar sebelum benda tu pecah. Aku masih dengar bunyi tu. Tengok tu. Air tengah mengalir keluar kat bawah tu. Aku masih nampak perangkap ikan tu. Okey, tengok air tu. Air tengah mengalir laju kat sini sekarang. Hello Snappy. Bagi aku lampu sulur tu. Aku kena pastikan Snappy tak ada kat sini. Air memang keruh sangat. Ya Allah. Undur. Apa benda tu? Okey, benda tu besar gila. Ya betul-betul kat perangkap tu. Ya Tuhan, ada ular. Apa tu? Cepat lari. Apa dia buat? Dia tengah pandang aku. Apa tu? Apa tu? Kau nampak tak? Okey, aku kena pastikan tu bukan buaya. Nampak macam ular sawa. Aku tak main-main korang. Hey! Itu kura-kura besar gila. Ya Allah. Itu penyu paling besar aku pernah tengok. Ya ampun. Itu lagi besar daripada Snappy dulu. Itu kura-kura yang sangat besar. Hey! Okey, sekurang-kurangnya itu bukan buaya. Sini, aku akan cuba tangkap dia. Ya Allah, besar betul. Dia ada kat sini. Hey, kawan! Ini menakutkan. Sekarang, ini memang kura-kura. Tapi itu tak bermakna dia tak bahaya. Dia boleh saja gigit sampai putus jari. Tolong jangan gigit aku. Benda ni ada leher yang sangat panjang. Dia boleh pusing dan gigit aku. Ya Allah, tengok benda tu. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa. Dia sangat kuat. Aku tak boleh. Berhenti. Jangan halang aku. Okey, macam tu. Perlahan-lahan saja. Tapi aku tak akan sakiti kau. Berhenti. Ya Allah, ini kura-kura paling besar yang pernah aku lihat. Aku dah dapat dia. Sekarang macam mana? Aku kena keluarkan dia dari sini. Aku tak boleh periksa. Aku tak boleh periksa perangkap ikan dengan dia berkeliaran di sini. Dia tak ada satu kaki. Tengok sini. Kaki dia betul-betul sebelah aku. Dia memang tak ada kaki tu, okay? Jangan lawan aku, bro. Dia jeling aku. Baiklah. Jom kita bawa dia keluar. Itu kura-kura paling besar aku pernah tengok korang. Baiklah, kita tengah bawa kura-kura peliharaan aku jalan-jalan. Baiklah kawan, jom. Korang hampir sampai. Aku tak tahu dari mana dia datang. Dia mesti datang dari sini atau dari hujung terusan sana. Kita kena keluarkan dia dari longkang tu supaya kita boleh periksa perangkap ikan dengan tenang. Itu memang gila korang. Itu yang paling besar aku pernah tengok. Baiklah, kita akan lepaskan dia. Tidak. Okey kawan. Itu sangat hebat. Baiklah kawan, kami akan biarkan kau di sini. Itu bukan Snappy si aligator, tapi saya rasa itu Snappy Junior di situ. Mari kita masuk ke sana dan lihat apa yang kita tangkap dalam perangkap ikan kita. Kita ada bekas simpanan hidup kecil kita di sini. Kita akan periksa perangkap itu dan harap-harap kalau kita tangkap apa-apa, kita akan terus masukkan ke sini. Baiklah. Ya Allah, ada lagi seekor pleko di sini. Tengok, ada lagi seekor pleko. Saya mesti terlepas yang itu. Tengok betapa gemuknya dia. Dia tak teruk. Dia macam ada ketumbuhan pada badannya. Aduh.
Ya Allah, saya memang takkan bawa yang ini balik sebab dia mungkin dijangkiti dengan sejenis penyakit. Kita akan lepaskan dia semula biar dia hidup sepanjang hayatnya dalam longkang ni. Tapi inilah perangkap kita kawan-kawan. Harap-harap. Ya Allah. Saya pun ada udang karang biru. Ya Allah, tengok ni. Tengok ikan siklit tu bro. Kau mesti bergurau dengan aku. Itu semua 5 ounce dan ada juga dari Texas. Tengok tu. 2 ekor. Besar betul. Itu memang gila. Kita akan masukkan mereka ke dalam sana, mereka akan memanggang dia. Nampaknya kita cuma dapat 1 udang karang biru, jadi agak mengecewakan juga. Maksud saya perangkap ni bukan pilihan terbaik sebab lubangnya terlalu besar. Saya rasa itu macam tak. Baik, saya pastikan dulu. Saya dah dapat dia. Ya Allah, cantiknya. Chiclet Texas. Saya rasa ada 3 semuanya. Saya rasa yang terakhir kita dapat dalam ni ialah udang karang biru tu. Itu dia. Nampak macam betina besar, tengok dia. Itu memang bagus untuk dapat sebab sekarang kita boleh letak dia dalam taman permainan udang karang dan dia boleh membiak. Genetik dia memang hebat. Tengoklah betapa besarnya dia. Baiklah, masukkan dia dalam bekas umpan. Bagus, kita dah dapat banyak ikan kat situ. Sekarang udang karang biru gergasi pula. Saya kena panjat ke atas sana dan ambil tali tu untuk periksa perangkap ikan kita yang lain. Tali tu bergerak, tengok ni. Tali tu bergerak. Okey, memang pelik. Baiklah, saya dah dapat tali tu. Tengok, korang boleh nampak tali tu kat situ. Kita dah angkat 4 dalam perangkap sekarang guys. Jom tengok, itu dia. Lepas tu kita masuk. Ya Allah. Kau nampak tak tu? Tengok. Ada ikan juga. Okey, saya akan terus tarik. Ada katak biru dalam tu. Kau nampak tak? Nampaknya saya kena naik dan ambil dia. Ya Allah. Saya dah dapat. Barang-barang saya dah dapat. Tengok tu. Bro, kita tangkap banyak ikan kat sini. Kita tangkap lebih banyak kat sini daripada perangkap utama. Apa ni? Ada ikan keli kecil kat dalam tu. Banyak barang kita dapat kat dalam tu. Molly's, Chiclet Texas, udang karang biru. Kita cuma perlu buka klip macam tu je. Tengok tu. Okay, Chiclet Texas yang cantik. Bro, kita tengah menjadi sekarang dengan yang ni. Semua pun cantik-cantik. Semuanya besar-besar juga. Tengok betapa menariknya tu. Lepas tu kita dapat lagi seekor udang karang biru kecil. Itu satu lagi. Itu satu lagi betina. Dia baru je cubit saya tadi. Lepas tu kita dapat lagi satu. Yang ni sebenarnya jantan. Kau boleh nampak penyepit dia yang besar tu. Itu tandanya dia jantan. Dan yang ni pula nampak macam sekumpulan. Bukan. Ini satu lagi Chiclet Texas. Yang ni lebih kecil. Nampak? Memang mereka tengah membiak kat dalam tu. Tengok betapa kecilnya yang tu berbanding yang lain. Sekarang, yang ni, ini ikan keli matahari kecil. Tak sangka betul. Anak-anak aje ni. Ini dipanggil ikan keli matahari. Bukan dari sini juga. Kita selalu tangkap ikan ni. Kita baru dapat 2 ekor. Memang gempak betul. Ikan keli longkang kecil. Dan yang selebihnya nampak macam ikan moli. Ada beberapa ekor moli kecil kat situ. Bagus. Kita lepaskan balik je. Tu dia, dah pergi. Dah banyak sangat ikan kat sini. Banyak udang karang biru. Ada juga chiclet yang memang menarik. Sekarang kita tahu yang longkang tu memang ada ikan-ikan yang menarik juga. Kau nampak tak tali tu bergerak tadi? Ya Allah, aku rasa ada sesuatu kat pancing tu. Aku baru je nampak tali tu tersentak. Sekarang kita tahu memang banyak ikan menarik kat situ. Kalau korang nak tengok bahagian kedua, perangkap ikan dalam longkang kecil tu, komen kat bawah. Tapi sekarang, baiklah, jom, sini. Kita akan tarik tali ni sekarang. Ya Allah, kau nampak tak tu? Tengok, dia bergerak. Okey, tapi tak ada apa-apa yang bergerak korang. Dulu kita pernah tangkap ikan haruan kat sini. Sekarang ni memang tengah bergerak kuat. Mungkin ikan besar, mungkin juga ikan kecil. Berat tak? Memang berat sangat ni. Aku akan sentak tali ni untuk berjaga-jaga. Memang dah kena ni. Betul ke dia dah kena? Tengok tu. Dia dah kena. Dia besar. Ya Allah. Apa benda tu? Ya, memang besar, Helen. Ya, memang besar. Aku tak boleh angkat dia. Ya Tuhan. Apa benda tu? Kau nampak tak? Aku dah dapat. Ya Tuhan, aku dah dapat. Itu ikan pisau badut. Tak mungkin. Ya Tuhan. Itu ikan pisau badut. Apa sebenarnya yang sedang berlaku korang? Ya Tuhan, tak mungkin. Tak mungkin kita baru saja buat begitu. Itu perkara terakhir yang saya jangka akan berlaku. Biar saya buka mata Kyle sekejap. Ini dia, bro. Ya, hampir tak tersangkut pun. Boom, tengok tu. Hampir tak tersangkut, cuma pada bahagian kecil tu saja. Tengok tu korang. Dia sebenarnya membengkokkan mata Kyle tu sikit. Sekarang saya sangkutkan semuanya dengan mata Kyle ni sebab ia memang ada pemberat kalau korang boleh nampak. Itu memastikan ia betul-betul tenggelam, bukan terapung di permukaan saja. Dan sesuatu akan jumpa serta ambil umpan tu. Dan ia berjaya. Itu ialah ikan clown knife. Memang padu gila. Kalau korang kenal ikan abi atau aba knife, ikan ni sebenarnya berkait dengan ikan tu. Tapi ia jauh lebih biasa di selatan Florida. Korang memang boleh tangkap banyak ikan ni. Tapi saya memang tak sangka boleh tangkap satu dalam longkang hari ni. Memang gempak. Satu lagi yang menarik tentang ikan ni, dia boleh berenang ke belakang macam tu je. Tengok tu. Dia tengah berenang ke belakang. Dan rupa dia pun macam makhluk asing. Memang pelik betul rupa ikan ni. Tengok rahang dia tu. Nampak tak?
Memang giwa betul. Ikan yang sangat menarik. Kita kena cepat balik ke kedai, masukkan ikan ni dalam tong ais dan semua tali pancing ni pun masuk dalam tong ais untuk bawa balik. Kita dapat banyak ikan yang memang padu hari ni, geng. Hari yang memang luar biasa. Kalau korang nak bahagian kedua kat longkang kecil tu, turun ke bawah dan tekan suka, tinggalkan komen. Dan ni geng, kita akan kemas semua ni dan balik rumah. Jumpa korang kat sana. Tengok betapa menariknya tu. Ya Allah, dia tengah meluncur je. Kita akan lepaskan dia dalam Pond X. Dulu kita ada beberapa ekor kat sini, lepas tu berlaku kemarau besar kat Florida dan kebanyakan ikan dalam Pond X mati. Tapi sekarang kita akan tambah lagi seekor ikan clown knife ke dalam kolam ni. Harap-harap mereka akan membiak. Mereka memang macam makhluk asing, cara mereka bergerak memang luar biasa. Memang menarik, geng. Komen nama untuk ikan clown knife baru kita. Dan dia masuk jadi 2 ekor di Pond X. Nah, kawan. Tengok dia meluncur pergi. Memang gempak betul. Dia nampak cantik kat sini. Sekarang kita nak balik rumah, geng. Masukkan ikan siklit dan ikan lain yang kita tangkap ke dalam kolam dan aquarium. Jumpa korang kat sana. Baiklah, geng. Kita dah sampai rumah saya dan sekarang kita berada di Black Mystery Pond. Sekarang saya memang seronok sangat campak ikan-ikan rawak ke dalam kolam ni. Itulah yang kita buat kat kolam ni. Dalam beberapa bulan lagi, kita akan keringkan kolam ni sekali lagi. Tengok semua ikan yang kita dah masukkan. Saya rasa kita akan masukkan semua yang kita tangkap hari ni, kecuali udang kara, ke dalam kolam hitam ni. Tengok betapa menariknya tu. Memang hebat. Dan kita juga ada ikan misteri tu kat situ. Tengok tu. Boom! Mereka dah masuk. Tengok betapa besarnya siklep mulut api tu. Memang hebat. Selain itu, kita juga ada 2 ikan keli matahari. Cantik betul ikan keli oranye kecil tu. Mereka dah masuk. Itu dia ikan keli matahari kedua. Boom! Lepas tu, kita ada 2 lagi siklep Texas. Memang menarik, geng. Jom kita masukkan mereka ke dalam kolam. Itu dia. Banyak penambahan baru yang menyeronokkan ke dalam Black Mystery Pond. Dan sekarang kita berada di Taman Permainan Udang Kara dan kita ada 5 udang kara biru baru untuk ditambah. Jom kita masukkan yang biru-biru ni. Itu dia, mereka dah masuk. Pergilah, geng, nikmati Taman Permainan Udang Kara ni. Kita jumpa banyak benda baru hari ni dalam terowong pembetong tersembunyi. Lubang kecil tepi tu penuh dengan ikan. Jadi kalau korang nak saya pergi semula ke sana dan letak lebih banyak perangkap ikan, memancing lagi, tengok apa lagi yang kita boleh dapat dari situ, komen kat bawah dan beritahu saya. Tapi like video ni kalau korang suka. Langan kat bawah, jumpa korang di video seterusnya. Peace out.